Subuh semakin tiba, matahari pun menghulurkan jari-jari senarnya perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit meningkat selimut malam yang telah membalut 1000 mimpi penduduk desa Simpur. Salam sejahtera dan salam madani. Diberi nama dari Malam Muniswaran dari SMK Seri Kedah. Kod sekolah saya AEA 2047. Baiklah, hari ini saya akan mengupas mengenai novel Hatimu Aisyah yang merupakan novel pertama karya sastrawan negara ke-13 Zorina Hassan. Novel ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1991 dan dicetak semula pada tahun 2019 serta mempunyai 240 halaman. Novel yang telah saya baca ini sangat menarik kerana mengangkat tema pertembungan antara adat tradisional dengan arus pembodanan melalui kisah hidup waktu utamanya Aisyah. Saya begitu tertarik dengan gaya penceritanya melalui waktu utamanya Aisyah. Aisyah yang merupakan seorang gadis kampung yang hidup pada selepas penjajahan tanah Melayu. Sejak dari kecil lagi, Aisyah telah diajar semua kerja rumah yang sepatutnya dilakukan oleh orang perempuan. Malah Aisyah mampu menggunakan rumah serta. Malah Aisyah mampu menguruskan rumah serta adik-adiknya yang masih kecil ketika kedua orang tuanya pergi ke sawah. Aisyah mempunyai seorang abang namun tidak membantunya langsung dalam kerja-kerja rumah maupun menjaga adik-adik yang lain. Masyarakat kita dahulu ialah mengutamakan perempuan untuk membuat semua kerja. Tidak mampu membuat apa-apa akan dikatakan merugikan ibu bapa serta melakukan keluarga dan kaum kerabat. Manakala anak lelaki pula tidak perlu melakukan apa-apa urusan rumah selain keluar membantu ayah mencari rezeki atau duduk bersenang-senang sahaja. Aisyah merasakan semua ini tidak adil, tetapi dia telah diajar untuk tidak menjawab. Aisyah telah dilakukan dengan jejaka bernama Ayub atas pemilihan keluarganya. Tanpa pernah melihat jejaka tersebut, perempuan zaman dahulu sangat dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan dan ini mengakibatkan Aisyah terlalu malu untuk menunggu suaminya untuk memulakan bicara walaupun telah seminggu mereka berkahwin. Pada permulaan kehidupan berumah tangga seperti pasangan zaman sekarang, kehidupan mereka sangat susah dan serta tidak cukup. Selepas beberapa tahun, Aisyah dan Ayub berjaya mengatasinya sedikit dan sedikit sehingga mampu membeli sebidang tanah untuk mendirikan rumah sendiri. Dari Ayub yang hanya bekerja kampung sehinggalah menjadi seorang guru, malahan Iman kampung bekerja kampung sehinggalah menjadi seorang guru, malahan Iman kampung. Mereka dikurniakan 5 orang anak di mana kelima-lima anak mereka ini dilahirkan dalam zaman pemudaan. Ayub sedaya upaya menuju Aisyah untuk menyokokkan anak-anak mereka sehinggalah ke peringkat universiti dan tidak mengalahkan untuk bekerja kampung sahaja. Sering dan kemajuan zaman kini, walau ditentang hebat dan ibu Aisyah yang masih dalam pemikiran kolot. Semasa kecil Aisyah sering dengar orang-orang tua mengatakan jika banyak ramai sangat beruntung kerana anak-anaklah yang mampu menjaga kita ketika tua nanti. Tetapi apa yang telah Aisyah melalui
sangatlah berbeza dengan percakapan orang-orang tua kerana setelah anak-anaknya membesar, mereka lebih fokus kepada kehidupan dan keluarga masing-masing. Sejujurnya, novel Hatimu Aisyah sangat menarik dan syarat dengan pengajaran hidup yang relevan dalam konteks masyarakat kini. Melalui Watak Aisyah, kita akan dapat memahami peranan wanita. Sekian, terima kasih.